Weh, ni buat apa ni? Oh, tengok Ha. Kau tengok bahagian atas ni apa ni? Apa dia? Bahagian atap ni ni. Siling. Okey. Itu shilling dia. Uish, bang ni ini asal X70 dia warna apa ya? Asal dia warna krim. Asal warna krim. Tapi Okey. owner request dia nak minta sama color dengan C. Ha. Oh, jadinya lelangit ni pun tukar kain juga. Tukar kain dengan dia punya interior panel plastik ni, dia minta catkan sama color. Korang tengok betul-betul dia punya painting macam Oreo. InsyaAllah. Oi. Bang nak tanya, kalau proses macam ni berapa hari masa yang diperlukan? Okey, biasanya kalau macam ni kita orang ambil dalam 3 hari lah macam tu. 3 hari. 3 hari. Maksud 3 hari semua pilar-pilar yang krim ni akan dijadikan warna coklat. Lelangit ni yang asalnya krim pun dia akan tukar kepada coklat lah. Tapi kalau nak buat hitam pun boleh, semua hitam pun boleh. Boleh. Oh, tapi lawa merah. First kau nampak kereta ni macam ni kau rasa apa? Saya rasa nampak premium. Nampak premium? Sebab before dia kita nampak warna cream, warna-warna biasa. Tapi bila letak warna-warna macam ni, impact dia lain. Nampak pun tu. Betul power sentuhan untuk interior ni bukan satu benda yang biasa-biasa tau. Ni kau datang je terus Top Zone Cushion tongkang pecah. Betul Betul. Nanti saya tag nombor dia kat bawah. okey tag kat bawah cantik.